Nama saya Khairi. Khairi, buat panggilan dari mana ni? Saya dari Tampines. Ini di rumah lah. Saya. Dan pengalaman anda Khairi tentang apa? Silakan. Okey. Tampines. Silakan Khairi, jangan dengar radio tu, pelankan suara boleh? Okey, sebentar ya. Ya, boleh. Sebentar saya dekat pakai TV ya. Boleh. Okey, silakan. Pengalaman tentang apa ni Khairi? Okey, pengalamannya tentang ini terpulang pada masing-masing individu Tentang saya nak bercerita tentang isteri saya lah. Isteri saya ni kena gangguan dah bertahun-tahun lama. Tapi gangguan ni dia hilang datang. Jadi paling teruk tarikh dia 10 hari bulan 10 tahun 2010. Itu isteri saya kena memang teruk lah. Kena tak semena-mena, mulut, tangan semua bengok dan kaku semua. Jadi saya bawa pergi hospital mengatakan tak ada penyakit apa-apa lah. Malah saya pula yang dia bilang gila pula ni. Jadi saya dapat satu, boleh katakan seorang tukang ubat lah daripada ustaz. Jadi bila saya pergi, itu yang saya betul-betul terkejut lah. Yang saya terkejut ni orang yang sebenar-benarnya yang buat perkara ini tak lain tak bukan lah, boleh dikatakan orang yang paling terdekat sama kita lah. Jadi saya tak mau bilang siapa lah. Saya harap pada penonton tahulah jadi saya rasa semenjak hari itu, selepas satu dia gunakan dengan dia gunakan kakak, lepas tu dia gunakan polong, lepas tu dia gunakan dah sampai ke Indonesia, sampai dah ke mana-mana semua. Orang ini berikhtiar semata-mata untuk meruntuhkan rumah tangga saya lah. Jadi saya cuma nak pesan satu je lah, kalau siapa yang mendengar, jangan kita ingat orang darah daging kita ataupun yang paling dekat dengan kita tu tak boleh sampai ke tahap gini. Oleh kerana mungkin geram ataupun dendam, saya pun tak tahu kenapa lah. Jadi sampai sekarang isteri saya masih dalam kursus perubatan lagi lah. Nampak dah banyak berkurangan, dah 90% berkurangan dah. Jadi ini yang saya nak sampaikan pada penonton lah. Jadi anda kata orang yang mungkin orang yang ada selisih faham dengan anda tu menghantar barang-barang semualah. Bukan selisih faham. Orangnya tak ada selisih faham, tak ada apa. Tapi orangnya paling dekat sekali lah. Itu saya berikan pada para penonton supaya mentafsirkan sendirilah siapa yang orang paling terdekat tu. Terima kasih ya. Jadi kalau saya tak keberatan boleh off sekejap. Sebentar ya.